Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 4, Susunan Tertib Adat Istiadat Diraja. Bila sebut je Kesultanan Melaka, apa yang kita bayangkan? Selalunya, sebuah pelabuhan yang sibuk, kapal datang dan pergi dari serata dunia. Betul kan? Tapi sebenarnya, Melaka ni lebih daripada tu. Ia sebuah kerajaan yang sangat canggih, tersusun rapi. Persoalannya, macam mana Melaka boleh jadi begitu stabil dan berkuasa pada zaman kegemilangannya? Nah, jawapannya ada tersembunyi dalam peraturan Istana Diraja yang sangat terperinci dan kita akan terus terjun ke dalamnya bermula dengan ayat pembukaan daripada sumber rujukan kita ni. Ayat ni terus bawa kita ke jantung pentadbiran Melaka. Okey, ini dia gambaran kasar perjalanan kita. Kita akan bongkar dunia Melaka yang penuh tertib ni. Bermula dari peta kedudukan dalam istana sampailah ke istiadat-istiadat besar yang menunjukkan kekuasaan mereka. Baiklah, jom kita mula. Sebabnya, di Istana Melaka, status anda tu bukan setakat gelaran je. Ia betul-betul menentukan di mana anda boleh duduk. Ya, secara fizikal. Dan pusat kepada semua ni, inilah dia, Balai Rum atau Balai Penghadapan Diraja. Cuma bayangkan, tempat ni macam satu pentas teater basah. Setiap hari ada drama kekuasaan yang dipentaskan dan semua orang ada peranan masing-masing. Kalau dah ada pentas, mestilah ada pelakon-pelakon utamanya kan? Inilah dia barisannya. Kita ada bendahara, macam Perdana Menteri lah. Ada Laksamana, Ketua Tentera Laut yang digeruni. Ada Menteri, Hulu Balang, Putera Raja dan setiap seorang ni ada tempat duduk dan peranan yang sangat spesifik dalam drama harian ni. Okey, cuba tengok ni. Inilah yang paling menarik. Susun atur ni tunjukkan hierarki dengan sangat jelas. Tempat paling gah tu, Seri Balai untuk pembesar-pembesar utama. Senang cerita, makin dekat anda dengan raja, makin tinggilah pangkat. Makin jauh, faham-faham sajalah. Sistem ni pastikan semua orang sedar diri dan tahu kedudukan masing-masing. Jadi tak adalah kelam kabut atau gaduh-gaduh nak rebut kuasa. Okey, kita dah faham susun atur dalam istana. Sekarang, macam mana pula bila ada orang luar datang? Kita akan tengok dunia diplomasi antarabangsa. Ini bukan sekadar sambut tetamu biasa tau. Ini dah macam main catur politik. Melaka memang bijak guna adat istiadat untuk hantar mesej politik. Nampak tak beza dia kat sini? Kalau utusan dari negeri kawan baik macam Pasai atau Haru, hamboi, sambutan dia memang gempak habis. Siap dengan orkestra penuh. Tapi untuk negeri lain, layanan dia lebih sederhana. Inilah cara Melaka tunjuk kat dunia, ini kawan aku. Yang lain tu, kita tengok dulu. Sampai kan nak terima surat pun ada protokol dia sendiri. Bayangkan, setiap langkah ni dah macam satu tarian yang dirancang teliti. Siapa yang sentuh cepek atau talam diraja, kat mana kerikal atau peti surat tu diletak, semuanya ada makna. Setiap perincian tu penting dalam menunjukkan hormat. Okey, tadi kita cakap pasal orang luar. Sekarang kita tengok apa jadi kat dalam istana pula. Jom kita saksikan macam mana gelaran dan pangkat diberi kepada pembesar sultan. Ini satu lagi persembahan kekuasaan yang hebat. Yang ni memang genius. Di Melaka, orang boleh tahu status anda dari jauh lagi hanya dengan tengok warna payung. Nampak je payung kuning, confirm kerabat diraja. Payung putih tu pula, itu kira level paling rare, penghormatan tertinggi. Satu sistem visual yang sangat berkesan. Sekarang, nombor 5. Apa benda nombor 5 ni? Dalam istiadat bagi gelaran, apa agaknya kaitan nombor ni? Cuba teka sekejap. Ini dia jawapan dia. 5 tu, 5 talam hadiah atau cepir khusus untuk bendahara yang baru dilantik. Ini bermakna pangkat di Melaka ni bukan setakat nama je, tapi boleh dikira secara literal. Lagi tinggi pangkat anda, lagi banyaklah cepir yang anda akan dapat. Jelas kan? Jom kita keluar dari istana sekejap. Kita tengok macam mana semua peraturan dan hierarki ni dibawa ke jalan raya untuk tontonan rakyat, terutamanya masa perayaan besar macam Hari Raya. Perarakan ni bukan sekadar berjalan ramai-ramai tau. Ia macam hierarki istana yang bergerak. Setiap pembesar ada tugas spesifik. Tengok tu, pembesar-pembesar besar yang pegang usungan raja. Secara tak langsung, ia menunjukkan kepada rakyat yang mereka semua nilah yang mendukung tahta. Simbolik, tapi mesejnya sangat kuat. Dan yang ni betul-betul buat saya kagum. Betapa detailnya diorang fikir. Ada peraturan tau, kalau jalan, sebelah kanan tu lagi mulia. Tapi bila duduk, sebelah kiri pula yang lebih utama. Gila kan? Maksudnya, setiap gerak-geri dalam istana, walau sekecil mana pun, ada makna dan protokolnya. Okey, kita dah tengok macam-macam peraturan yang rumit gila. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa susah-susah sangat? Apa gunanya semua ni? Apa poinnya sebenarnya?
Inilah jawapan paling penting. Semua protokol ni bukan untuk suka-suka atau menunjuk-nunjuk semata-mata. Ia mewujudkan satu benda yang sangat penting, kestabilan. Bila semuanya teratur dan boleh dijangka, barulah para pedagang dari seluruh dunia rasa yakin dan selamat nak datang berdagang. Macam hari ini jugalah, pelabur akan pergi ke negara yang stabil kan? Dan kalau nak bukti, tengoklah apa yang pedagang Arab sendiri panggil Melaka. Malakat. Maksudnya, tempat berkumpulnya semua pedagang. Nama tu sendiri dah cukup untuk buktikan betapa berjayanya sistem yang dibina atas dasar peraturan dan ketertiban di Melaka ni. Jadi, Istana Melaka ada peraturan yang sangat jelas tentang status, tentang hormat. Ini buat kita terfikir kan, dalam dunia moden kita hari ini, dari bilik mesyuarat korporat sampailah ke sidang kemuncak antarabangsa, apakah peraturan-peraturan tak bertulis yang sebenarnya masih mengawal cara kita berinteraksi? Cuba fikirkan, mungkin dunia kita taklah begitu berbeza dengan mereka dulu.